Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Arisa binti Abdul Razak. Saya dari Sekolah Kebangsaan Macam Bubuk 2, Pulau Pinang. Hari ini saya ingin membawa anda meneroka projek saya bertemakan Visit Malaysia 2026, iaitu keindahan jambatan Pulau Pinang dalam dunia Minecraft. Mari kita mulakan lawatan. Di hadapan kita ialah jambatan Pulau Pinang yang menghubungkan Tanah Besar dengan Pulau Pinang. Dalam projek ini, jambatan ini telah dinaik taraf dengan penggunaan tenaga solar bagi menjana elektrik secara bersih dan mesra alam, selaras dengan matlamat pembangunan lestari. Seterusnya, kita ke kawasan kemudahan awam. Terdapat perpustakaan yang menyediakan ruang untuk menimba ilmu serta meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Di sebelah ini pula ialah kawasan R&R yang memberi peluang kepada pelawat untuk berehat dengan selesa. Kawasan ini direka dengan landscape hijau bagi mewujudkan suasana yang tenang dan nyaman. Selain itu, terdapat juga pasar raya yang menyokong aktiviti ekonomi tempatan serta memudahkan pelawat mendapatkan keperluan harian. Seterusnya, kita ke kafe yang menawarkan tempat makan sambil menikmati pemandangan indah sekitar jambatan dan laut. Kawasan ini juga direka dengan konsep mesra alam. Di hadapan ini ialah taman rekreasi yang menjadi tarikan utama. Taman ini dilengkapi dengan kolam ikan, taman permainan, air pancut dan laluan jogging untuk menggalakkan gaya hidup sihat. Selain itu, terdapat kawasan perumahan yang dihiasi dengan pelbagai pokok bunga bagi mewujudkan suasana harmoni dan lestari. Akhir sekali, terdapat stesen minyak yang dilengkapi dengan kemudahan moden untuk kegunaan pengguna. Kesimpulannya, projek ini bukan sahaja memaparkan keindahan jambatan Pulau Pinang sebagai ikon pelancongan, tetapi juga menunjukkan bagaimana pembangunan moden dapat digabungkan dengan elemen kelestarian seperti penggunaan tenaga hijau, penjagaan alam sekitar dan sokongan kepada ekonomi komuniti. Sekian, terima kasih.